Okey, cikgu sambung soalan yang kelima. Okey, first kali soalan ni dia minta kita lakarkan satu graf fungsi lah. Okey, daripada fungsi yang kita kira tadi video sebelumnya. X kuasa 2 tolak X tolak 12. Okey, cikgu salin balik. X kuasa 2 tolak X tolak 12. So, sama dengan kosong lah. Okey, so macam mana kita nak lakar graf? Biasanya cikgu akan minta pelajar buat 3 kaedah lah. Okey, nombor 1 dia 3 pun boleh, 4 pun boleh. First kali kita tengok A dia. A, B, C. A dia tu positif. So graf dia mesti senyum lah. Tu poin yang pertama. A positif. Okey, yang kedua cikgu cari pintasan Y. So pintasan Y dia cikgu tahu C tu lah negatif 12. So cikgu dah dapat negatif 12. Okey, seterusnya cikgu nak cari pintasan X. So pintasan X kita kena selesaikan sikit lah. Maksudnya X kuasa 2 tolak X tolak 12 sama dengan kosong. Buat 2 bracket siap-siap. Sama dengan kosong dan pelajar tekan kalkulator. So pelajar akan dapat X negatif 3. X sama dengan 4. So ke dalam bracket X tambah ke X tolak 4. So yang ni pelajar ada negatif 3 kat sini lah. So 4 ni kat sini. So bila dia minta kita sketch, kita just sketch saja. Okey, sketch saja. Okey, Allah teruknya gambar cikgu. Pelajar sketch cantik-cantik lah. So kalau nak dapat tepat, mesti cari paksi simetri lah. Paksi simetri ni garisan di tengah-tengah. Kalau nak tepat. Negatif 3 tambah 4, so dapat 1. 1 bagi 2 setengah. So setengah ni paksi simetri. Ni garisan paling bawah sekali. Ni paling tepat lah. Okey, settle.